So Ya. inilah kalian letakkan produk lah, cerita perihal produk macam shopping cart tu. Ya. Biasa Betul. guna ni. Kan contohnya ni kelas AI Fusion. Kalau Oh, ini masuk kelas kelas marketing, terkini ni. Kelas tekan, terbaru. tekan, Ah. tekan dan nanti dia ada link. Pergilah tekanlah link tu kan. So contoh. Anda buatlah apa-apa informasi yang anda nak letak, dia tidaklah terlampau strict sangat. Tapi bila dah letak nanti dia akan masuk audit dulu. Sekarang dia tak simply macam tu, dia akan ada badan badan tengok. Takut kita meniaga benda pelik-pelik kan. Dia pun nak jaga integriti pula sistem ni. Kalau anda ada servis, contohnya anda ceritalah apa servis-servis yang anda letakkan di dalam ni. Kalau anda ada sistem booking. Oh, yang ini, ya tak ya balik. Boleh buat booking baik juga Cuba try. Cuba tengok. Bukan kena tulis ni website booking. Maksudnya ada laman Link. web ni, Calendly ke, baru letak dalam ni lah. Okey. Nanti letak. Lepas tu ini apa ke benda? Q&A. Saya pun nanti nak menambah juga dalam arkib dan Banyak dah sekarang ni, Cikgu seterusnya. kan. Tu dia. Ah, Boleh tu sama-sama. dia. Penuh-penuhkan. Betul. Itulah dia. Betul. Ah. Cikgu, ada apa yang komen daripada Puan Miza kita ni, dia kata pernah verify. So situasi sekarang review boleh dibuat macam biasa. Cuma kami owner tak boleh edit profile atau anything. Puan Miza, saya rasa tu akaun salah tu. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.